pada 2 hari bulan Februari 1943 menandakan salah satu detik paling dahsyat dalam Perang Dunia Kedua, penyerahan tentera ke-6 Jerman di Stalingrad. Episod ini yang memeteraikan kekalahan paksi di Barisan Timur bukan sahaja melambangkan runtuhnya jentera perang Nazi di rantau itu, malah turut memulakan takdir yang kejam bagi askar-askar Jerman yang ditawan. Sebelum mereka menyerah diri, lelaki-lelaki ini telah pun menanggung neraka. Kelaparan, cuaca sejuk yang melampau dan keletihan akibat pertempuran selama berbulan-bulan menyebabkan tentera Jerman berada di ambang kematian. Namun apa yang menanti mereka di bawah tahanan Soviet melebihi batas imajinasi. Perarakan paksa merentasi musim sejuk Rusia yang membeku, kem tahanan di mana kadar kematian melonjak tinggi dan bertahun-tahun kerja paksa dalam keadaan yang tidak berperi kemanusiaan. Kita akan meneroka nasib gelap 91.000 askar Jerman yang ditawan di Stalingrad. Sebuah kisah tentang penderitaan, kelangsungan hidup, dan akibat paling kejam dalam peperangan. Adakah ia benar-benar mengerikan seperti yang dipercayai? Adakah Nazi diberikan belas kasihan? Apa yang terjadi kepada mereka? Stalingrad, perangkap maut di Barisan Timur. Pertempuran Stalingrad merupakan salah satu konfrontasi paling brutal dan menentukan dalam Perang Dunia Kedua. Bermula pada musim panas 1942, kempen ini bagi Adolf Hitler bukan sahaja mewakili satu sasaran strategik tetapi juga bersifat simbolik. Penaklukan Stalingrad akan bermakna kawalan ke atas laluan perdagangan penting dan sumber dari Kaukasus, di samping kemenangan propaganda dengan menawan kota yang membawa nama pemimpin Soviet. Namun, apa yang bermula sebagai serangan Jerman yang bercita-cita tinggi, akhirnya berubah menjadi perangkap maut bagi tentera ke-6. Strategi Jerman yang diketuai oleh Marshal Medan Friedrich Paulus telah memandang rendah keupayaan bertahan Soviet serta keadaan musim sejuk Rusia yang ekstrim. Paulus telah meyakinkan para atasannya bahawa kemaraan akan berlangsung dengan pantas bergantung kepada kelebihan teknologi dan taktik pasukannya. Namun tentera Jerman segera berdepan dengan tentangan sengit di setiap jalan dan bangunan di Stalingrad. Tentera Soviet, diketuai oleh Jeneral Vasily Chuikov, mengguna pakai strategi pertempuran bandar yang dikenali sebagai perang tikus, bertempur pada jarak dekat dalam runtuhan kota. Ini telah menafikan kelebihan Jerman dalam artileri dan kereta kebal, menjadikan setiap meter yang dimenangi sebagai satu kos yang tidak tertanggung. Sementara pertempuran semakin sengit di kota tersebut, Komando Tinggi Soviet di bawah arahan Stalin dan Jeneral Georgi Zhukov menyiapkan satu serangan balas besar-besaran yang dikenali sebagai Operasi Uranus. Pada 19 November 1942, pasukan Soviet melancarkan serangan dari dua arah, mengepung tentera ke-6 Jerman dan sekutunya dalam satu kepungan maut. Gerakan ini yang dirancang dengan teliti memerangkap lebih daripada 300.000 askar dalam satu kawasan yang tidak mempunyai akses kepada bekalan atau peluang untuk melarikan diri. Arsip Soviet yang dinyah rahsia bertahun-tahun kemudian memperincikan bagaimana para komander Jerman, termasuk Paulus, berulang kali memohon kebenaran untuk berundur sebelum kepungan tertutup sepenuhnya. Namun Hitler menolak permintaan ini, menegaskan bahawa tentera ke-6 mesti bertahan dengan apa jua kos. Dalam salah satu komunikasinya, Hitler menyatakan, tentera ke-6 akan kekal di Stalingrad. Ini adalah soal maruah negara. Kesan kepungan tersebut amat dahsyat. Tanpa akses kepada makanan, peluru atau pakaian yang sesuai untuk musim sejuk, para askar Jerman mula tewas akibat kelaparan, kesejukan melampau dan penyakit. Suhu di Stalingrad sepanjang musim sejuk antara tahun 1942 dan 1943 menurun ke bawah 20 darjah Celsius di bawah sifar, membekukan manusia hidup di kedudukan mereka. Seorang tahanan Jerman yang terselamat daripada kepungan menceritakan bertahun kemudian, "Kami melihat rakan-rakan kami mati setiap hari. Tiada makanan, hanya sup cair yang tidak mengenyangkan. Sejuk itu tidak tertanggung dan ramai yang hanya berbaring menunggu mati. Sementara itu, Luftwaffe cuba membekalkan tentera ke-6 melalui jambatan udara, tetapi operasi ini tidak mencukupi.
Daripada 600 tan bekalan harian yang diperlukan, hanya antara 100 hingga 150 tan sahaja yang sampai. Tambahan pula, pesawat Jerman berdepan dengan tembakan anti pesawat Soviet yang hebat menyebabkan banyak kapal terbang dan kru hilang. Keadaan dalam kepungan merosot dengan pantas. Menjelang Januari 1943, para askar Jerman terpaksa memakan kuda, anjing dan bahkan tikus demi terus hidup. Kejatuhan moral mula merebak dalam kalangan tentera dengan ramai menulis surat kepada keluarga yang tidak pernah dapat dihantar. Surat-surat ini yang kemudiannya ditemui oleh pihak Soviet mendedahkan keadaan psikologi lelaki-lelaki yang terperangkap. Salah satu daripadanya berbunyi, "Ibu tersayang, jika kau membaca ini, mungkin aku sudah tiada. Kami dikepung dan tiada harapan untuk bantuan. Aku penat, lapar dan kesejukan, tetapi aku cuba untuk kuat demi kau." Akhirnya, pada 2 hari bulan Februari 1943, Friedrich Paulus, yang dinaikkan pangkat sebagai marshal beberapa hari sebelumnya dalam usaha Hitler untuk mengelakkan beliau menyerah kalah, akhirnya mengaku kalah bersama sisa-sisa tentera ke-6. Ini merupakan kali pertama dalam sejarah seorang pegawai Jerman berpangkat setinggi itu menyerah diri, menandakan satu titik penting dalam peperangan. Daripada 300,000 askar yang pada mulanya terperangkap, lebih separuh telah mati dan kira-kira 91,000 ditawan. Kesan psikologi penyerahan ini amat mendalam, baik kepada para askar Jerman maupun kepada jentera perang Nazi. Bagi para pejuang, penyerahan bermaksud berdepan dengan takdir yang tidak pasti di tangan Soviet, yang ramai takutkan akan lebih buruk daripada kematian. Bagi rejim Nazi, Stalingrad merupakan tamparan hebat kepada moral dan persepsi tentang keunggulan tentera Jerman. Di pihak Soviet, kemenangan di Stalingrad disambut sebagai titik perubahan dalam peperangan. Ia menandakan permulaan siri serangan yang secara beransur-ansur menolak pasukan Paksi kembali ke arah Jerman. Namun, bagi tahanan Jerman, penyerahan itu hanyalah permulaan kepada neraka yang baru. Takdir yang menanti mereka di bawah penjagaan Soviet jauh lebih suram, ditandai dengan perarakan tanpa henti, kelaparan, penyakit dan kerja paksa. Stalingrad bukan sahaja satu kekalahan ketenteraan, tetapi satu bukti bagaimana peperangan boleh menghancurkan bukan sahaja tubuh, tetapi juga semangat. Apa yang bermula sebagai satu serangan strategik, akhirnya menjadi perangkap maut bagi tentera ke-6, satu episod yang akan kekal terukir dalam ingatan sebagai salah satu bab paling gelap dalam Perang Dunia Kedua. Permulaan penderitaan, perarakan kematian di musim sejuk Rusia. Penyerahan di Stalingrad menandakan permulaan satu penderitaan yang lebih kejam bagi askar-askar Jerman yang ditawan. Dengan tentera ke-6 yang sudah musnah sepenuhnya, pasukan Soviet mula mengalihkan para tawanan ke kem-kem buruh di pedalaman Kesatuan Soviet. Perarakan ini, yang dijalankan dalam musim sejuk Rusia yang melampau, menjadi medan penderitaan yang sukar dibayangkan, di mana kesejukan, kelaparan dan keletihan menuntut korban yang amat besar. Sejurus selepas penyerahan, para tawanan dilucutkan daripada sebarang kelengkapan peribadi yang boleh membantu mereka bertahan dalam iklim tersebut. Bat digantikan dengan kasut yang tidak sesuai atau dirampas terus, memaksa ramai berjalan kaki tanpa alas di atas salji beku. Bekalan makanan hampir tiada dan air, jika ada, diambil dari sumber tercemar atau salji cair yang dikutip tergesa-gesa. Arkib Soviet yang dinyah rahsia menyebut bahawa keadaan ini bukanlah kebetulan. Ia merupakan sebahagian daripada tindakan disengajakan untuk menghukum dan melemahkan para tawanan secara fizikal dan mental. Suhu sepanjang perarakan seringkali mencecah 20 darjah Celsius di bawah sifar. Dalam keadaan ekstrim ini, para tawanan berjalan selama berjam-jam tanpa rehat, meliputi puluhan kilometer setiap hari. Mereka yang tidak mampu mengikut rentak dipukul atau dihukum mati di tempat kejadian. Seorang yang terselamat menulis dalam memoarnya, "Kami tahu bahawa jika kami berhenti, kami akan mati. Ada yang rebah kerana keletihan dan pengawal hanya meninggalkan mereka, mati atau menderita. Kami tidak mampu membantu." Di samping cuaca, para tawanan turut menghadapi layanan kasar daripada sebahagian pengawal Soviet. Walaupun terdapat arahan rasmi untuk mengekalkan para tawanan hidup,
agar dapat digunakan dalam kerja paksa. Ramai pengawal bertindak kejam, sebahagiannya kerana dendam terhadap kekejaman Nazi di bumi Soviet. Satu dokumen yang diperoleh selepas perang menyatakan bahawa sesetengah tawanan dipaksa mengangkut beban berat semasa berarak, mempercepatkan keruntuhan fizikal mereka. Kelaparan menjadi penyiksa utama. Ransum, jika ada, hanyalah roti basi atau sup cair yang tidak cukup untuk menyokong tubuh yang lemah. Ada yang cuba bertahan dengan memakan akar atau serpihan kayu, manakala yang lain mati kelaparan di tengah-tengah perjalanan. Dalam satu testimoni pasca perang, seorang tawanan berkata, "Ada hari-hari kami bermimpi tentang makanan. Apa-apa sahaja pun cukup, sekeping daging, cebisan roti, tapi yang ada cuma salji dan kehampaan." Walaupun keadaan amat kejam, pihak Soviet juga menggunakan perarakan ini sebagai satu bentuk kawalan psikologi. Proses penyakemanusiaan jelas kelihatan di setiap langkah. Kumpulan-kumpulan tawanan sering dikira dan disusun semula tanpa amaran, mewujudkan suasana tidak menentu dan ketegangan yang berpanjangan. Ramai askar kehilangan rakan-rakan mereka dalam kekacauan ini. Perpisahan yang selalunya kekal selama-lamanya. Bagi sesetengah tawanan, perjalanan berakhir sebelum tiba ke kem. Sebuah arsip tentera Soviet mencatatkan bahawa daripada 91,000 askar yang ditawan di Stalingrad, ribuan maut semasa perarakan. Jumlah kematian begitu besar sehingga laluan perarakan ditandai dengan mayat-mayat beku, menjadi peringatan bisu akan kekejaman perjalanan itu. Namun begitu, tidak semua askar Soviet bersikap kejam. Ada juga pengawal yang menyedari kesengsaraan para tawanan, membenarkan rehat ringkas atau berkongsi sebahagian kecil bekalan makanan mereka. Gerak hati sebegini, meskipun jarang, menjadi cahaya kemanusiaan dalam kegelapan perang. Seorang bekas tawanan Jerman mengenang, "Seorang pengawal beri saya sekeping roti ketika dia nampak saya tak mampu berjalan. Saya takkan lupa kebaikan itu. Mungkin itulah yang menyelamatkan nyawa saya." Apabila para tawanan semakin hampir ke destinasi akhir mereka, keletihan dan penyakit menjadi lebih mematikan. Disentri, radang paru-paru dan tifus menular pantas dalam kalangan lelaki yang lemah dan tidak mempunyai akses kepada rawatan perubatan. Ada yang menyerah kepada kematian, manakala yang lain terus bertahan dalam keputusasaan. Arsip Soviet menyebut bahawa dalam setengah kes, doktor tentera cuba memberi rawatan asas, tetapi sumber amat terhad dan keutamaan diberikan kepada tentera Soviet sendiri. Setibanya di kem, para tahanan yang terselamat kelihatan tidak dapat dikenali. Minggu-minggu keperitan telah merubah lelaki muda yang gagah menjadi bayang-bayang diri mereka sendiri. Kadar kematian kekal tinggi, walaupun selepas tiba kerana keadaan dalam kem-kem tersebut tidak memberi banyak kelegaan. Perarakan kematian hanyalah permulaan kepada satu penderitaan yang akan berlarutan selama bertahun-tahun. Imej-imej dan testimoni tentang perarakan ini kekal sebagai peringatan kepada kekejaman perang dan kos kemanusiaan yang tidak terperi. Askar-askar Jerman terperangkap dalam medan di mana peluang hidup hampir tiada, terpaksa menghadapi bukan sahaja musim sejuk Rusia yang membunuh, tetapi juga kesan perang yang tidak mengenal belas kasihan terhadap pihak yang kalah. Kem putus asa, sistem tawanan perang Soviet. Kem-kem tawanan perang Soviet menjadi destinasi yang lebih suram lagi bagi askar-askar Jerman yang ditawan di Stalingrad. Tersebar di seluruh jajaran luas kesatuan Soviet, dari kawasan beku Siberia hingga ke padang tandus Asia Tengah, kem-kem ini menjadi pentas penderitaan melampau dan kerja paksa yang melelahkan. Bagi askar-askar tentera ke-6, tiba di kem-kem ini selepas perarakan maut bukanlah penamat kepada kesengsaraan mereka, sebaliknya permulaan kepada babak baru penderitaan yang sukar dibayangkan. Sistem Soviet bagi menguruskan tawanan perang dibina dengan tujuan utama mengeksploitasi mereka sebagai tenaga buruh bagi membangunkan semula negara. Selepas kemusnahan besar yang ditinggalkan oleh pencerobohan Jerman, keperluan untuk membina semula bandar, kilang dan infrastruktur menjadi sangat mendesak. Para tawanan yang dianggap musuh rakyat dihantar ke kem-kem di mana keutamaan bukanlah kebajikan mereka tetapi penghasilan maksimum. Arsip NKVD, Agensi Keselamatan Soviet yang mentadbir kem-kem ini, menyatakan bahawa para tawanan diagihkan mengikut keperluan ekonomi setempat.
Keadaan dalam kem-kem ini amat menyedihkan. Para tawanan tinggal di barak sementara, seringkali tanpa pemanas dan hanya sedikit perlindungan daripada cuaca. Di Siberia, suhu boleh menjunam ke bawah 40 darjah Celsius dan kekurangan pakaian yang sesuai menjadikan penderitaan mereka bertambah parah. Bekalan makanan pula amat terhad, sekadar roti basi dan sup cair. Satu dokumen dari kem di wilayah Novosibirsk mencatatkan bahawa setiap tawanan menerima kurang daripada 1,000 kalori sehari, jauh daripada mencukupi bagi mereka yang bekerja sehingga 12 jam sehari. Kerja paksa adalah norma di semua kem. Para tawanan dipaksa melakukan pelbagai tugas, dari membina semula jambatan dan bangunan hinggalah melombong mineral di kawasan pergunungan. Di kawasan hutan, ramai dikerahkan menebang pokok. Tugas yang amat sukar, terutamanya dalam musim sejuk. Seorang bekas tawanan yang dipaksa membina landasan kereta api menggambarkan pengalamannya. Kerja tak pernah berhenti, walaupun kami kesejukan atau sakit. Alat-alat kami primitif dan setiap kali menyodok tanah, kami sedar bahawa kami keseorangan, tiada siapa yang peduli. Penyakit menular dengan cepat di dalam kem. Kekurangan zat dan keadaan tidak bersih melemahkan badan para tawanan, menjadikan mereka mudah dijangkiti penyakit seperti disentri, tifus dan batuk kering. Dalam sesetengah kem, menurut Arkib NKVD, kadar kematian mencecah lebih 50% dalam beberapa bulan pertama. Tanpa rawatan perubatan mencukupi, mereka yang sakit teruk sering dibiarkan mati kerana dianggap tidak lagi berguna. Namun dalam suasana yang begitu terdesak, ada tawanan yang berjaya bertahan berkat sokongan antara rakan-rakan seperjuangan. Mereka membentuk komuniti kecil dalam kem, berkongsi makanan dan saling melindungi daripada kekejaman pengawal. Rangkaian solidariti ini amat penting bagi memelihara harapan di tempat di mana kematian sentiasa menghantui. Seorang bekas tawanan mengenang bagaimana di sebuah kem berhampiran Moskow, kumpulan mereka bergilir berjaga malam untuk memastikan tiada sesiapa mati kesejukan semasa tidur. Jenis-jenis kerja yang diberikan berbeza mengikut lokasi dan keperluan setempat. Di bandar-bandar yang musnah akibat pengeboman seperti Stalingrad dan Leningrad, para tawanan dipaksa membersihkan runtuhan dan membina semula bangunan. Di kawasan luar bandar, mereka bekerja di ladang kolektif untuk memastikan bekalan makanan negara. Di sesetengah tempat, mereka dikerahkan ke projek besar seperti pembinaan empangan atau landasan kereta api. Satu arkib Soviet mencatatkan bagaimana sekumpulan tawanan Jerman terlibat dalam pembinaan loji hidroelektrik di Sungai Volga, projek yang menelan banyak nyawa akibat kerja yang terlalu berat. Cubaan melarikan diri jarang berlaku kerana jarak dan keadaan persekitaran yang tidak mengizinkan. Namun ada juga yang sanggup mempertaruhkan segalanya demi kebebasan. Arkib NKVD merekodkan beberapa cubaan melarikan diri, walaupun kebanyakannya gagal. Dalam satu insiden pada tahun 1945, 5 orang tawanan cuba melarikan diri dari sebuah kem di Siberia, tetapi ditangkap semula selepas beberapa hari. Hukuman mereka amat berat, dijadikan pengajaran kepada yang lain. Pentadbiran kem-kem ini sering bergelut dengan dilema logistik. Sumber adalah terhad dan ketegangan antara mengekalkan nyawa tawanan dan memaksimumkan hasil kerja sering berlaku. Dalam sesetengah kem, menurut laporan dalaman NKVD, kuota kerja dikurangkan semasa musim sejuk untuk mengelakkan lonjakan kematian. Namun di kem lain, produktiviti ekonomi lebih diutamakan tanpa mengira nyawa. Menjelang akhir perang, kebanyakan tawanan dari Stalingrad telah mati dalam kem. Daripada 91,000 yang ditawan pada Februari 1943, hanya 6,000 berjaya pulang ke Jerman beberapa tahun kemudian. Kadar kelangsungan hidup yang sangat rendah ini mencerminkan bukan sahaja keadaan melampau dalam kem, tetapi juga kesan dasar Soviet terhadap tawanan perang. Kem tawanan Soviet bukan sekadar tempat kerja paksa, tetapi juga ruang bagi perlawanan senyap dan perjuangan untuk hidup. Bagi mereka yang berjaya menempuh tahun-tahun kurungan ini, parut fizikal dan emosi kekal sebagai peringatan abadi akan harga sebuah perang dan kekejaman sistem yang tidak mengenal belas kasihan terhadap yang tewas. Antara kelaparan dan dingin, kisah-kisah ketahanan hidup. Kelangsungan hidup di kem tawanan perang Soviet merupakan perjuangan harian menentang kelaparan, kesejukan dan keputusasaan.
Bagi askar-askar Jerman yang ditawan di Stalingrad, untuk terus hidup dalam keadaan melampau ini menuntut ketahanan fizikal, kecerdikan dan yang paling penting, sokongan sesama rakan seperjuangan. Meskipun dipenuhi penderitaan, kisah-kisah ini menyingkap kekuatan jiwa manusia dalam situasi yang paling getir. Kelaparan merupakan musuh yang paling kejam. Bekalan makanan yang diberikan oleh pengawal Soviet amatlah minimum, sekadar mencukupi untuk memastikan para tawanan mampu bekerja. Roti, yang menjadi sumber utama makanan, seringkali dicampur dengan habuk kayu bagi menambah isi padu. Sup pula hanyalah air panas dengan cebisan kecil kobis atau kentang tanpa nilai pemakanan yang mencukupi. Di sesetengah kem, makanan diagihkan mengikut tahap produktiviti, mewujudkan persaingan sengit di kalangan tawanan untuk memenuhi kuota kerja. Dokumen NKVD menyebut dasar ini sebagai satu bentuk galakan, walaupun hakikatnya ia hanya mempercepatkan kejatuhan fizikal tawanan yang lemah. Dalam menghadapi realiti ini, ramai tawanan menggunakan kreativiti untuk mencari makanan tambahan. Ada yang menangkap tikus atau mengumpul akar dan tumbuhan liar di sekitar kem. Satu testimoni selepas perang menyatakan bagaimana sekumpulan tawanan berjaya menangkap burung gagak yang hinggap berhampiran barak. Walaupun mereka berisiko tinggi untuk dihukum, detik-detik penuh keberanian ini menjadi penentu antara hidup dan mati. Suhu beku turut menjadi cabaran yang tak kalah hebat. Di kem-kem Siberia dan kawasan beriklim ekstrim, suhu seringkali mencecah bawah 30 darjah Celsius. Tawanan yang hanya berpakaian seragam usang terpaksa mengimprovisasi pakaian tambahan menggunakan guni-guni atau cebisan kain terbuang. Bat adalah barang yang sangat berharga. Mereka yang tidak memilikinya membalut kaki dengan kain buruk, namun perlindungan itu hampir tidak mencukupi terhadap frost yang membunuh. Waktu malam amat berbahaya kerana barak yang dibina secara ala kadar tidak mampu menahan kesejukan. Ramai tawanan tidur berhimpit-himpit untuk mengekalkan haba badan. Dalam beberapa kes, tawanan yang masih kuat akan berjaga malam bagi memastikan rakan mereka tidak mati kesejukan. Seorang bekas tawanan menceritakan, "Kami menjaga sesama sendiri. Jika ada yang berhenti bergerak atau bernafas, kami akan menggoncangnya. Pastikan dia tidak menyerah kepada kesejukan. Itu sahaja yang mampu kami lakukan." Solidariti di antara tawanan menjadi kunci utama untuk bertahan. Dalam suasana di mana kezaliman menjadi rutin, sokongan rakan seperjuangan menjadi nafas kelegaan yang amat berharga. Berkongsi sekeping roti, membahagi selimut, atau memberi kata-kata semangat membantu mengekalkan harapan. Kadang-kadang, rangkaian ini bukan sahaja spontan tetapi turut terancang. Di sebuah kem berhampiran Moskow, para tawanan mengatur sistem giliran bagi tugas-tugas paling berat agar mereka yang lemah dapat berehat dan pulih. Walaupun kerja paksa amat membebankan, ia juga memberi peluang kecil untuk meningkatkan peluang hidup. Tawanan yang ditugaskan bekerja di luar kawasan kem kadangkala berpeluang mengutip makanan atau bahan yang boleh digunakan untuk pertukaran. Dalam setengah kes, menurut Arsip Soviet, pengawal sengaja tidak mengambil tindakan, menyedari bahawa tawanan yang terlalu lemah menjadi tidak produktif. Namun begitu, risiko ditangkap sentiasa wujud dan hukumannya boleh membawa maut. Penyakit adalah satu lagi rintangan utama. Kekurangan zat telah melemahkan sistem imun, menjadikan jangkitan biasa sebagai hukuman mati. Disentri, radang paru-paru dan tifus merebak pantas dalam barak yang sesak dan tidak bersih. Tanpa rawatan perubatan yang sesuai, tawanan bergantung kepada ubat-ubatan buatan sendiri dan bantuan rakan. Seorang bekas tawanan menceritakan bagaimana rakan-rakannya menggunakan salji yang telah dimasak untuk mencuci lukanya, tindakan yang mungkin menyelamatkan nyawanya. Kesan psikologi akibat tahun-tahun kurungan ini amat mendalam. Ketidakpastian masa depan, kematian rakan-rakan dan penderitaan yang berterusan telah menolak ramai ke ambang keruntuhan mental. Ada yang menemui ketenangan dalam agama, mengadakan upacara ibadah rahsia di barak. Yang lain meluahkan diri melalui tulisan, menggunakan arang untuk mencatatkan fikiran mereka pada dinding atau cebisan kayu. Di sebuah kem berhampiran Kazan, ditemui beberapa puisi tulisan tawanan. Ada yang penuh harapan dan ada yang syarat dengan keputusasaan. Namun, tidak semua berjaya mengharungi ujian kurungan ini. Kadar kematian di setengah kem melebihi 50% semasa musim sejuk paling teruk.
Bagi mereka yang terselamat, parut di tubuh dan jiwa kekal untuk seumur hidup. Seorang tahanan pernah berkata, walaupun telah pulang ke Jerman selama beberapa dekad, dia masih dihantui mimpi buruk. Dalam mimpi, aku sentiasa mencari makanan atau cuba lari dari kesejukan. Aku tidak pernah mampu melupakan apa yang kami lalui. Namun begitu, kisah-kisah ini memaparkan kuasa ketabahan manusia. Di tengah kelaparan, kesejukan, dan keadaan yang tidak berperi kemanusiaan, para tawanan tetap menemukan cara untuk bertahan dan mengekalkan nilai kemanusiaan mereka. Pengalaman mereka bukan sahaja menyerlahkan kekejaman sistem kem Soviet, tetapi juga memperlihatkan kemampuan luar biasa manusia untuk menyesuaikan diri dan terus hidup dalam kegelapan yang paling kelam. Keadilan atau balas dendam, layanan terhadap pegawai tinggi Jerman. Pegawai tinggi tentera ke-6 Jerman yang ditawan di Stalingrad menghadapi nasib yang sangat berbeza berbanding askar biasa. Sementara kebanyakan tawanan dihantar ke kem kerja paksa, para pegawai ini segera diasingkan dan dikenakan layanan yang dirancang secara teliti. Bagi Kesatuan Soviet, mereka bukan sekadar pemimpin ketenteraan pihak paksi, tetapi juga simbol rejim Nazi yang ingin mereka lemahkan dan salahkan secara terbuka atas kekejaman perang. Sesi soal siasat bermula hampir sejurus selepas penyerahan diri. Para pegawai ini dipindahkan ke lokasi-lokasi terpencil di mana pasukan khas daripada NKVD dan Tentera Merah melaksanakan soal siasat intensif. Arsip Rahsia Soviet yang telah dinyah klasifikasi mendedahkan bahawa tujuan soal siasat bukan hanya untuk mendapatkan maklumat ketenteraan, tetapi juga untuk membina kes propagandistik terhadap rejim Nazi. Friedrich Paulus, komander tentera ke-6 dan marshal pertama dalam sejarah ketenteraan Jerman yang menyerah diri, menjadi sasaran utama dalam usaha ini. Paulus, yang ditawan pada 2 Februari 1943, dibawa ke lokasi rahsia dan menghadapi siri soal siasat bertujuan bukan sahaja untuk mendapatkan maklumat, tetapi juga untuk meyakinkannya agar bekerjasama dengan Soviet. Transkrip kenyataannya menunjukkan bagaimana beliau ditekan untuk mengecam Hitler dan rejim Nazi secara terbuka. Dengan janji kehidupan yang lebih baik dan jaminan bahawa beliau tidak akan dihukum mati, Paulus akhirnya bersetuju. Kemudian, kenyataannya digunakan sebagai alat penting dalam perbicaraan Nuremberg dan dalam propaganda Soviet, di mana beliau mengecam kekejaman rejim yang pernah beliau berkhidmat untuknya. Namun tidak semua pegawai yang ditawan menerima layanan yang sama. Mereka yang dianggap bertanggungjawab atas jenayah perang dibicarakan secara ringkas, selalunya di lokasi-lokasi yang menjadi saksi kekejaman mereka. Salah satu contoh utama ialah perbicaraan di Stalingrad sejurus selepas penyerahan, di mana beberapa pegawai Jerman dijatuhkan hukuman mati kerana penglibatan mereka dalam pemusnahan bandar dan kekejaman terhadap penduduk awam. Hukuman dijalankan secara terbuka bertujuan menghantar mesej tegas kepada para tawanan dan rakyat Soviet. Namun, pelaksanaan hukuman mati tidak selalu berlaku serta-merta. Dalam beberapa kes, para pegawai ditahan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun sebelum dibicarakan. Soviet menggunakan masa ini untuk mengumpul bukti tambahan dan memastikan perbicaraan mempunyai kesan propaganda yang maksimum. Sebuah arsip NKVD mencatatkan bahawa testimoni daripada askar-askar biasa yang ditawan digunakan untuk mendakwa pegawai mereka, mewujudkan naratif bersatu mengenai kesalahan kolektif. Antara pegawai yang ditawan, terdapat juga individu yang dianggap berguna oleh rejim Soviet. Sebahagian daripada mereka dipilih untuk menyertai program indoktrinasi ideologi dengan harapan mereka akan menerima prinsip komunisme dan menjadi sekutu. Walaupun kebanyakan menolak, terdapat juga yang bekerjasama seperti General Walter von Sedlitz-Kurzbach, bekas komander dalam tentera ke-6 yang menjadi pemimpin Liga Pegawai Jerman, satu organisasi yang diwujudkan Soviet untuk memupuk penentangan terhadap rejim Nazi dalam kalangan tawanan. Namun begitu, tidak semua pegawai ditawan digunakan untuk tujuan propaganda atau diadili. Ada juga yang hilang dalam sistem kem kerja Soviet yang luas, menerima layanan yang sama kerasnya dengan askar-askar biasa. Laporan dalaman NKVD menyebut bahawa di setengah lokasi, pegawai tidak dibezakan dengan lain-lain pangkat dan diberikan tugasan berat tanpa mengira jawatan.
Ini menyebabkan ada pegawai kanan mati dalam kesunyian, jauh daripada sorotan perbicaraan dan propaganda. Keadaan penahanan para pegawai ini sangat bergantung kepada kepentingan strategik atau nilai propaganda mereka. Individu berpangkat tinggi seperti Paulus diberikan kemudahan relatif selesa. Makanan mencukupi, bahan bacaan, dan alat tulis disediakan. Sebaliknya, pegawai berpangkat rendah sering menghadapi kelaparan, kesejukan, dan penyakit dalam keadaan yang tidak banyak beza dengan askar biasa. Perbicaraan terhadap pegawai Jerman juga berfungsi untuk mengukuhkan naratif Soviet mengenai perang. Dalam perbicaraan ini, jenayah rejim Nazi digambarkan sebagai kebiadaban yang bertentangan dengan keadilan dan kemanusiaan yang kononnya diperjuangkan oleh Soviet. Namun begitu, garis pemisah antara keadilan dan balas dendam amat kabur. Hukuman mati secara terbuka dan hukuman kerja paksa tidak sekadar menghukum pesalah, tetapi turut memperkukuh kawalan naratif Soviet terhadap sejarah perang. Salah satu aspek paling kontroversi dalam layanan terhadap pegawai Jerman ialah bagaimana keputusan mereka semasa dalam tawanan membentuk kehidupan mereka selepas perang. Mereka yang bekerjasama dengan Soviet, seperti Paulus, menerima kecaman daripada rakyat Jerman apabila pulang. Paulus menjadi tokoh yang tidak diterima di Jerman Barat, walaupun disambut dengan lebih terbuka di Jerman Timur, tempat beliau menghabiskan sisa hidupnya. Sebaliknya, pegawai yang menolak kerjasama dan dibebaskan selepas bertahun-tahun tawanan menghadapi kesukaran besar untuk menyesuaikan diri semula. Ramai kembali dalam keadaan kesihatan yang teruk dan menyimpan dendam mendalam terhadap rejim Soviet. Individu yang dahulunya mengetuai pasukan tentera kini terpaksa berjuang mencari tempat dalam sebuah Jerman yang terbahagi dan sedang dibina semula. Layanan terhadap pegawai Jerman yang ditawan di Stalingrad menonjolkan kerumitan keadilan dalam masa perang. Walaupun ada yang benar-benar bersalah atas jenayah kejam, ramai yang sekadar menjalankan perintah dalam konflik yang tidak mengenal belas kasihan. Perbicaraan, hukuman mati, dan propaganda Soviet bukan sekadar menghukum pemimpin tentera ke-6, tetapi turut meninggalkan warisan persoalan sukar tentang sempadan antara keadilan dan pembalasan dalam konteks perang total. Yang terakhir bertahan, kadar kelangsungan hidup yang rendah bagi tawanan perang Jerman. Pada musim sejuk tahun 1943, selepas kejatuhan Stalingrad, lebih daripada 91,000 askar Jerman ditawan oleh tentera merah Soviet. Namun hanya sekitar 6,000 daripada mereka berjaya pulang ke Jerman setelah perang tamat. Nasib tragis ini merupakan gambaran suram tentang akibat kekalahan dan keadaan ekstrim yang dihadapi dalam kem tawanan Soviet. Walaupun angka korban tinggi bukanlah luar biasa dalam peperangan, kadar kelangsungan hidup yang sangat rendah dalam kes ini menimbulkan persoalan tentang faktor-faktor yang menyumbang kepada kematian besar-besaran tersebut. Beberapa penyebab utama boleh dikenal pasti: kekurangan makanan, penyakit, keletihan fizikal melampau, dan layanan buruk. Kelaparan menjadi punca utama kematian. Selepas pertempuran sengit, tawanan ditahan dalam keadaan yang amat menyedihkan. Bekalan makanan amat terhad dan askar-askar yang telah pun lemah akibat pertempuran dipaksa bertahan dengan diet minimum yang gagal menyokong tubuh mereka yang keletihan. Gabungan kekurangan nutrisi dan suhu beku musim sejuk Rusia menyebabkan ramai tewas kepada jangkitan, penyakit dan kekurangan zat. Layanan kejam dan tidak berperi kemanusiaan daripada pengawal Soviet juga menyumbang besar kepada kematian. Polisi rasmi Soviet terhadap tawanan perang tidak menunjukkan sebarang simpati. Propaganda Stalin menggambarkan tentera Jerman sebagai penjajah kejam dan musuh rakyat. Justru itu, mereka bukan sahaja dilayan sebagai musuh, tetapi juga sebagai penjenayah perang. Ramai dipaksa bekerja dalam keadaan ekstrim dan menerima hukuman fizikal tanpa sebab jelas. Pukulan, kerja dalam keadaan tidak sihat, serta hukuman mati tanpa bicara menjadi amalan biasa yang mempercepatkan kadar kematian. Ketiadaan rawatan perubatan turut menjadi faktor mematikan. Dalam situasi perang, tawanan Jerman tidak menerima rawatan yang sepatutnya. Kesejukan ekstrim, kekurangan ubat dan sistem kesihatan yang runtuh menjadikan luka kecil cepat menjangkiti dan menyebabkan kematian. Penyakit seperti demam tifoid, disentri dan scurvy meragut ribuan nyawa.
Hospital lapangan yang ada tidak mampu menampung jumlah pesakit dan sistem penjagaan kesihatan tidak mampu berfungsi dengan berkesan. Berbanding dengan tawanan dalam konflik lain seperti Perang Dunia Pertama atau medan pertempuran lain dalam Perang Dunia Kedua, perbezaannya jelas. Walaupun layanan terhadap tawanan sentiasa sukar, amat jarang situasi mencapai tahap kejam seperti yang dialami tawanan Jerman dari Stalingrad. Di bahagian barat Eropah, ramai tawanan menerima layanan yang lebih manusiawi, walaupun tidak sempurna, dan ramai berjaya bertahan sehingga tamat perang. Dokumen rahsia Soviet yang kemudian dinyah klasifikasi menunjukkan bahawa layanan terhadap tawanan dari Stalingrad adalah sebahagian daripada dasar balas dendam. Dalam bulan-bulan awal selepas penahanan, mereka dihantar ke kem konsentrasi di Siberia, kawasan yang dikenali kerana cuaca melampau dan keadaan kehidupan yang tidak berperi kemanusiaan. Testimoni daripada tawanan yang terselamat menceritakan tentang penderitaan tidak terkata. Kami dilayan seperti binatang seolah-olah kami tidak manusia lagi, kata salah seorang bekas tawanan, mengenang kembali kerja paksa yang tidak berhenti, perarakan berpuluh-puluh kilometer dan kekurangan makanan. Bandingan dengan tawanan perang dalam pertempuran besar lain amat ketara. Di Medan Barat contohnya, ramai tawanan Jerman menerima layanan yang jauh lebih baik, walaupun tetap menghadapi kesusahan. Polisi tentera bersekutu terhadap tawanan lebih longgar dan mematuhi sebahagian besar Konvensyen Geneva, sekaligus meningkatkan peluang hidup. Namun bagi yang terselamat daripada tahanan Soviet, parut fizikal dan psikologi kekal seumur hidup, meninggalkan trauma mendalam yang tidak mudah disembuhkan. Kadar kematian yang amat tinggi ini telah menarik perhatian ahli sejarah. Sebahagian berpendapat bahawa ia bukan semata-mata hasil keadaan kem, tetapi juga sebahagian daripada strategi propaganda Stalin, satu bentuk keadilan revolusioner yang bertujuan membalas kezaliman Nazi. Penangkapan tentera Jerman dilihat sebagai peluang untuk membalas dendam atas kekejaman yang dialami rakyat Soviet. Maka, ia bukan sekadar tindakan ketenteraan tetapi juga simbolik terhadap penderitaan yang ditanggung oleh seluruh bangsa. Dalam konteks ini, angka 91,000 tawanan berbanding hanya 6,000 yang pulang amat mengerikan. Persoalan yang kekal menjadi perdebatan ialah, adakah tragedi ini dapat dielakkan jika dasar Soviet berbeza, atau adakah gabungan balas dendam dan musim sejuk Rusia menjadikan nasib itu tidak dapat dielakkan? Kisah para tawanan ini bukan sekadar catatan sejarah, tetapi peringatan mendalam tentang harga sebenar peperangan. Mereka adalah lambang manusia yang dikorbankan oleh kebrutalan konflik, dan kisah mereka terus hidup sebagai warisan penderitaan yang tidak boleh dilupakan. Penantian yang panjang, pembebasan dan pemulangan tawanan Perang Jerman. Proses pembebasan tawanan Perang Jerman selepas Perang Dunia Kedua adalah lambat dan rumit. Dari tahun 1949 hingga awal dekad 1950-an, ribuan askar yang ditawan di Stalingrad mula dibebaskan secara berperingkat, walaupun ramai masih terus ditahan di pelbagai kem di Kesatuan Soviet. Pemulangan mereka menjadi tugas mencabar bagi pihak berkuasa Jerman dan Soviet, memandangkan keadaan fizikal para tawanan serta suasana pasca perang yang tidak menentu, menyukarkan usaha untuk mengembalikan mereka kepada kehidupan normal. Pada peringkat awal, pembebasan berlangsung dengan perlahan. Pemulihan Eropah selepas peperangan merupakan proses yang panjang dan ketegangan politik antara Kesatuan Soviet dan kuasa Barat turut mempengaruhi pemulangan para tawanan. Walaupun dibebaskan, ramai yang dihantar pulang dalam keadaan yang amat menyedihkan. Bagi mereka yang kembali ke tanah air, realiti yang mereka temui amat berbeza dengan dunia yang mereka tinggalkan bertahun sebelumnya. Ramai tawanan pulang ke Jerman hanya untuk mendapati rumah mereka telah musnah, baik secara fizikal maupun emosi. Jerman pasca perang adalah negara yang hancur dan berpecah, dan para bekas tawanan yang telah melalui penderitaan bertahun-tahun, sama ada dari segi fizikal maupun mental, berdepan dengan masyarakat yang berubah sepenuhnya. Mereka yang telah lama berada di bawah kekuasaan Soviet kadang-kadang dicurigai sebagai pengkhianat oleh sesetengah pihak di tanah air. Dalam masyarakat yang sedang mencari semula identiti nasionalnya, kepulangan mereka disambut dengan ketidakpastian, bahkan permusuhan. Ramai yang tidak difahami oleh keluarga sendiri yang sukar membayangkan penderitaan di kem Soviet.
Kenangan perang dan stigma sebagai tawanan meninggalkan kesan mendalam baik di tubuh maupun jiwa mereka. Testimoni para bekas tawanan mencerminkan betapa dalamnya luka yang ditinggalkan oleh tahun-tahun penyiksaan. Ia seperti kembali dari dunia lain, kata seorang bekas tawanan yang menghabiskan lebih 7 tahun di Siberia. Apabila saya sampai di rumah, saya tidak mengenali apa-apa lagi. Itu bukan negara saya, bukan orang saya. Semuanya telah berubah. Perasaan terasing ini amat biasa bagi mereka yang kembali kerana pengalaman pahit di kem tahanan serta proses dehumanisasi menjadikan mereka berasa seperti orang asing di tempat sendiri. Hubungan kekeluargaan dan sosial yang pernah mereka kenali sudah tidak wujud dalam bentuk yang sama. Ramai yang merasakan diri mereka tidak lagi mempunyai tempat dalam masyarakat yang sedang membina semula masa depannya. Dari segi fizikal, kesan tawanan perang juga amat membimbangkan. Kekurangan makanan dan penyakit yang dialami di kem tahanan meninggalkan kesan berkekalan. Ramai yang pulang dalam keadaan lemah dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan biasa. Tubuh mereka telah rosak, kekuatan mereka telah hilang dan semangat mereka telah pudar. Sukar bagi mereka untuk mencari pekerjaan atau kembali kepada rutin harian, menjadikan pengasingan mereka semakin teruk. Trauma psikologi yang ditinggalkan oleh pengalaman di kem Soviet amat mendalam. Penghinaan yang berterusan, keganasan dan penderitaan mental menyebabkan ramai membawa parut batin sepanjang hayat mereka. Tambahan pula, stigma sosial turut menghantui mereka. Dalam sebuah Jerman yang sedang cuba membina semula dirinya, menjadi seorang bekas tawanan perang bermakna memikul beban sejarah yang berat. Propaganda Nazi yang mengagungkan wira tentera Jerman tidak sesuai lagi dengan kenyataan kekalahan mutlak. Bekas tawanan seringkali dilihat sebagai individu yang gagal melaksanakan misi mereka, malah ada yang dipersalahkan secara tidak adil. Ramai yang merasakan tekanan besar untuk melupakan masa lalu dan segera menyesuaikan diri walaupun luka mereka belum sembuh. Kepulangan ke Jerman bukanlah penamat penderitaan, malah ia menjadi permulaan perjuangan baru. Keluarga cuba membina semula kehidupan, tetapi perpecahan politik pasca perang turut menyebabkan ketegangan dalaman. Jerman telah terbelah dua, satu di bawah pengaruh Soviet, satu lagi di bawah kuasa-kuasa Barat. Para tawanan yang pulang terpaksa menyesuaikan diri dengan realiti baharu yang seringkali terasa asing. Testimoni mereka membuktikan betapa sukarnya untuk kembali kepada kehidupan biasa apabila dunia yang mereka kenali dahulu telah lama hilang. Gema masa lalu, refleksi tentang Stalingrad dan tawanannya. Perang Stalingrad, salah satu pertempuran paling kejam dalam Perang Dunia Kedua, meninggalkan parut yang mendalam pada tentera Jerman dan Soviet. Bagi Reich ketiga, kekalahan di Stalingrad menandakan permulaan kemerosotannya, manakala bagi Kesatuan Soviet, ia mewakili simbol ketahanan dan kemenangan terhadap penceroboh Nazi. Namun, kos kemanusiaan adalah sangat besar di kedua-dua belah pihak. Bagi para tahanan perang Jerman, perang tidak berakhir dengan penyerahan mereka. Dalam banyak kes, ia baru sahaja bermula. Kekejaman tahanan mereka yang ditandai dengan kelaparan, penyakit dan penderaan mendedahkan keadaan tidak berperi kemanusiaan yang terpaksa ditanggung oleh para tahanan perang selama bertahun-tahun. Perlakuan terhadap tahanan perang di Stalingrad dan kem-kem tahanan Soviet yang lain menonjolkan jurang antara etika dan perang. Undang-undang perang seperti Konvensyen Geneva yang mengatur perlakuan manusia terhadap tahanan diabaikan oleh kedua-dua belah pihak pada beberapa ketika. Testimoni dari mereka yang terselamat dari Stalingrad mendedahkan ketidakpedulian terhadap kehidupan manusia yang kelihatan menjadi ciri konflik pada masa itu. Malah, arsip rahsia Soviet yang dibuka kemudian menunjukkan bahawa pihak berkuasa bukan sahaja meninggalkan tahanan kepada nasib mereka, malah keadaan di kem-kem tersebut sengaja dibiar tidak berperi kemanusiaan. Kesan dari Stalingrad kekal kerana memori pertempuran itu terus menjadi simbol tragedi dan ketahanan manusia. Pengajaran sejarah mengenai perlakuan terhadap tahanan perang dan etika dalam masa konflik masih bergema sehingga hari ini ketika perbincangan tentang menghormati hak asasi manusia berlangsung di tengah ketegangan perang moden. Walaupun masa lalu tidak dapat diubah, refleksi terhadap peristiwa-peristiwa ini tetap penting untuk mengelakkan pengulangan keganasan sedemikian.